Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Khadijah binti Azman dengan nombor matrik A2094552. Video ini adalah tugasan individu bagi kursus SKPW 2033 Pengurusan Kerja Sosial. Kami telah diminta untuk menjawab soalan berdasarkan kes yang telah diberikan. Dalam kes ini, saya adalah seorang pengurus bagi agensi XYZ. Kes 1, marah dan kecewa selepas klien enggan meneruskan sesi. Hadi ialah pekerja sosial yang telah berkhidmat di agensi selama 2 tahun dan sedang mengendalikan satu kes klien yang memerlukan penempatan di agensi secara sementara. Klien pula bernama Angela, berusia 20 tahun, tidak pernah berkahwin, mempunyai seorang anak lelaki berumur 2 tahun dan kini tinggal bersama ibunya yang juga merupakan ibu tunggal. Angela mempunyai sejarah masalah mental dan sedang menjalani rawatan perubatan. Tiada rekod Angela pernah terlibat dengan konflik atau tingkah laku ganas sepanjang menerima rawatan psikiatri. Selepas diterima berada di agensi XYZ secara sementara, Angela perlu mengikuti beberapa sesi intervensi. Walau bagaimanapun, setelah beberapa sesi perjumpaan dan intervensi yang dilakukan, Angela dilaporkan tidak lagi mahu meneruskan sesi bersama Hadi. Angela memberi alasan sesi intervensi yang telah dilakukan tidak berkesan dan tidak mendapat sebarang kebaikan daripada sesi tersebut. Sebagai pengurus di agensi, saya meminta Hadi mengadakan 2 perjumpaan terakhir dengan Angela untuk meneroka isu sebelum menghantar laporan pengurusan kes kepada saya. Walau bagaimanapun, Hadi mengatakan kesukaran untuk menjalankan sesi penempatan selepas menerima penolakan daripada Angela. Sebelum menjawab soalan kes, terlebih dahulu, kita perlu tahu apa itu penyaliaan. Penyaliaan kerja sosial. Ia merupakan kaedah yang digunakan oleh pentadbiran bagi memastikan accountability seorang pekerja sosial dalam melakukan tugas. Baka pada tahun 1995 menyatakan penyaliaan merujuk pada proses pentadbiran dan pendidikan yang digunakan dalam organisasi kerja sosial sebagai usaha untuk membantu pekerja sosial membangunkan skill mereka dan menyalurkan khidmat yang berkualiti kepada klien mereka. Pernyataan ini kemudian diperincikan lagi oleh Harvard, Litchfield dan Andrew Bridge 2018 iaitu penyaliaan ialah proses interaksi antara penyelia dengan pekerja sosial dalam situasi pembelajaran yang berstruktur bagi membantu mengembangkan skill profesional. Objektif penyaliaan adalah untuk membolehkan pekerja sosial menyalurkan khidmat yang betul selaras dengan peruntukan polisi yang telah ditetapkan dan memberi manfaat kepada klien. Sekarang kita akan beralih pada soalan 1. Soalan 1. Jelaskan fungsi dan garis panduan penyaliaan kerja sosial yang bersesuaian dengan kes 1. Berdasarkan kes 1, fungsi penyaliaan adalah untuk memberi hala tuju kepada Hadi, terutamanya setelah menerima permasalahan iaitu marah dan kecewa akan penolakan daripada Angela. Garis panduan untuk menjalankan fungsi dapat dibahagi kepada 3 iaitu pendidikan, sokongan dan pentadbiran. Dari segi pendidikan, penolakan adalah disebabkan intervensi yang dijalankan oleh Hadi tidak berkesan. Ini bermakna penyaliaan pendidikan terhadap intervensi Hadi perlu dilakukan. Contohnya, dengan mengenal pasti kekurangan intervensi Hadi dan memotivasikannya untuk berdikari dan tidak hilang keyakinan dalam pengendalian kes terutamanya apabila menerima penolakan seperti kes Angela. Bahan-bahan yang tersusun dan mencukupi juga diperlukan bagi pelaksanaan fungsi pendidikan ini. Seterusnya, fungsi sokongan. Hadi menyatakan kesukaran untuk berjumpa dengan Angela. Oleh itu, penyaliaan yang dijalankan mesti melibatkan sifat empati dengan permasalahan yang dialami, mengenal pasti kekecewaan dan tekanan yang dihadapi dan membentuk kepercayaan dengan Hadi. Melalui ini, pengendalian masalah Hadi akan lebih berhasil kerana wujud kepercayaan dan pemahaman akan perasaan yang sedang dialaminya. Dan yang ketiga, pentadbiran. Garis panduan yang perlu diambil kira oleh penyelia bagi menjalankan fungsi adalah penetapan objektif dan pengurusan bebanan kerja, perbincangan mengenai tugasan dan pematuhan prinsip, etika dan nilai sebagai seorang pekerja sosial. Fungsi ini lebih teknikal kerana ia melibatkan pentadbiran. Seterusnya ialah soalan kedua, iaitu huraikan model penyaliaan untuk pekerja sosial yang sesuai bagi kes 1. Daripada hasil pembelajaran dan pemahaman kajian kes, saya memilih 2 model penyaliaan.
Model pertama ialah penyeliaan fungsi. Model ini menggambarkan penyelia sebagai seorang yang diberikan kebenaran oleh organisasi untuk mengarah, mengkoordinasi, mengembangkan atau mempertingkatkan dan menilai prestasi pekerja sosial yang diselia dengan melaksanakan ketiga-tiga fungsi: pentadbiran, sokongan dan pendidikan. Menurut esei 2018, fungsi boleh dilaksanakan dengan mewujudkan hubungan yang positif melalui proses interaksi dengan pekerja sosial yang diselia. Walaupun begitu, tidak semua sesi penyeliaan melibatkan ketiga-tiga fungsi tersebut. Fungsi pentadbiran, keengganan Hadi untuk meneruskan kes setelah ditolak. Penyelia perlu memastikan Hadi mematuhi dasar agensi dan melengkapkan pendokumentasian dengan menjalankan 2 sesi terakhir seperti yang diarahkan dan tidak memasukkan elemen personal ke dalamnya. Fungsi pendidikan, Angela menolak sesi intervensi Hadi yang dikatakan tidak berkesan. Hadi memerlukan bimbingan bagi menambah baik teknik intervensi dan cara penempatan yang sesuai. Bimbingan daripada penyelia seperti penilaian kaedah intervensi dan teknik role play. Fungsi sokongan, penolakan Angela memberi kesan emosi kepada Hadi. Penyelia akan bersama membantu mengurus tekanan dan memulihkan semula keyakinan Hadi. Di model kedua, saya memilih model penyeliaan tandem. Model ini melibatkan pekerja sosial senior dan mahir dipasangkan bersama pekerja sosial junior. Hal ini adalah bertujuan untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar berdasarkan pengalaman. Berdasarkan kes, disebabkan klien iaitu Angela ialah ibu tunggal dan mengalami sejarah masalah mental, saya akan meletakkan pekerja sosial yang berpengalaman dalam menguruskan kes-kes yang sedemikian. Hal ini kerana berdasarkan pengalaman yang dimiliki, senior pekerja sosial dapat berkongsi pengalaman yang mereka pernah hadapi, situasi dan intervensi yang dipilih, dan perasaan emosi yang dialami oleh Hadi juga lebih dapat difahami kerana mereka juga pernah mengalaminya. Penyeliaan yang dilakukan mengambil cara program permentoran. Sekarang, kita beralih pada soalan ketiga, iaitu jelaskan bagaimana penyeliaan yang menggunakan model penyeliaan seperti dinyatakan dalam soalan 2 akan dilaksanakan. Pertama sekali, sesi seliaan. Berdasarkan hukum penyeliaan Jabatan Kebajikan Manusia, bagi pekerja yang baru bekerja dalam tempoh 1 hingga 3 tahun, sekurang-kurangnya 1/5 jam masa perlu diluangkan bagi sesi seliaan. Dan semasa penyeliaan, penyelia perlu mengambil beberapa perkara penting seperti tidak boleh menyentuh hal peribadi orang yang diselia. Pelaksanaan penyeliaan pula perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan. Bagi model penyeliaan tandem, penyeliaan Hadi akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali seminggu dengan sekurang-kurangnya jam yang diperuntukkan ialah 1/5 jam. Sesi ini melibatkan banyak komunikasi secara dua hala. Permasalahan yang dialami, situasi, intervensi dan sebagainya yang berkaitan dengan kes akan dikongsi dan solusinya dicari bersama. Model penyeliaan fungsi ia akan terbahagi kepada 3. Pertama, fungsi pentadbiran. Penyelia akan menetapkan tujuan dan matlamat yang ingin dicapai daripada sesi penyeliaan bersama Hadi, seperti penyelesaian tugas mengikut standard organisasi dan etika yang betul. Kemudian, menetapkan struktur sesi seperti lokasi, tarikh, jam dan lain-lain bagi melaksanakan sesi penyeliaan. Disebabkan antara permasalahan ialah intervensi yang dijalankan oleh Hadi, maka penyusunan strategi akan dilakukan bagi mengemas kini ataupun menambah baik intervensi yang pernah dilakukan oleh Hadi. Seterusnya, sokongan. Mewujudkan ruang selamat untuk emosi Hadi. Ruang selamat yang dibentuk akan membantu dalam Hadi meluahkan emosi yang dialaminya, iaitu marah dan kecewa. Ini membantu dalam menstabilkan semua emosi Hadi supaya dia dapat bertindak dan berfikir secara profesional, terutamanya dalam menyelesaikan 2 sesi terakhir bersama Angela, dan juga untuk persiapan bagi menghadapi kes klien yang akan datang. Bagi fungsi pendidikan, penyelia akan bertindak memberi maklum balas akan kelemahan daripada sesi intervensi lepas dan menambah baiknya dengan menggunakan pelbagai sumber. Hasil intervensi yang ditambah baik akan disimulasikan bagi membentuk kemahiran praktikal kepada Hadi. Kesimpulannya, penyeliaan ialah satu proses yang penting bagi memastikan accountability
dan pelaksanaan intervensi dijalankan berjaya. Ia juga satu langkah yang diperkenalkan dan ditambah baik bagi menjadikan profesion membantu ini bukan sekadar sukarelawan, tetapi profesion membantu yang profesional dan berbayar. Dengan pelaksanaan penyeliaan, Hadi bukan sahaja dapat membantu Angela, malah skill Hadi juga dapat ditingkatkan dan membentuk seorang pegiat sosial yang lebih komited dengan tugasnya. Record merupakan rujukan-rujukan yang telah saya gunakan bagi melaksanakan kajian kes ini. Sekian, itu sahaja daripada saya, Nur Khadijah binti Azman. Terima kasih.